Weh, dah start lah. Sis time! Hai semua. Hari ni kita orang berada di Surau Musalah An-Najah dan sekarang tengah berlangsungnya program Tadarus Al-Quran bagi bulan Ramadan. Dan kami akan menemu juga Ustazah Hajar dan seorang murid untuk memberi sedikit kata-kata. Ustazah, saya ingin bertanya, apakah kepentingan bertadarus pada bulan Ramadan? Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepentingan bertadarus ni semua orang dah tahu. Yang pertamanya kita dapat meningkatkan pahala kita lah. Bulan puasa kan pahala berganda-ganda. Jadi dengan membacanya Al-Quran, maka setiap hurufnya kita dapat pahala. Jadi bergandalah pahala kita. Selain daripada itu, satu lagi, kita bertadarus pada bulan Ramadan ni untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Baik, terima kasih Ustazah. Okey, izinkan saya bertanya, apakah tujuan bertadarus? Okey, tadarus ni banyak je tujuan dia sebenarnya. Tapi kita persingkatkan. Yang pertama, semestinya lah untuk umat Islam, bertadarus ni dilakukan untuk meraih pahala di bulan Ramadan dan juga untuk menghidupkan bulan Ramadan ni. Okey, seterusnya Ala Najwa. Apakah manfaat bertadarus? Okey, manfaat bertadarus pun ada banyak. Tapi kita bagi dua je lah. Satu, untuk merapatkan hubungan antara sesama Islam dan juga mendekatkan diri dengan Allah. Itu je. Sekian daripada kami. Jangan lupa like, follow, share, subscribe and jangan lupa tekan butang notification supaya korang sentiasa dapat notification bila kita orang up video. Ting 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 ting. Ikan you melayang-layang, jangan lupa buat ibadah ya sayang. Bye. Assalamualaikum. قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك مرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لو يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأجبال ننساه أوام أنت وأنا. Weh, dah start lah. Sis time! Hai semua. Hari ni sekolah kami mengadakan program ceramah Nuzul Al-Quran Iftar Jama'i Ramadan tahun 1446 Hijrah yang bertempat di Indah Persada. Penceramahnya ialah Ustaz Muhammad Fairuz Effendi bin Muhammad Nordin daripada SK Jelapang. Ya Mauta menghidupkan orang mati. Bagaimana dengan Nabi kita? أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل.
سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف أنت بالتحدي. We're here on this special day, our hearts Sempena 10 Ramadan yang terakhir, Perpustakaan Awam Negeri Perak bersama dengan JPN Negeri Perak telah menganjurkan World Quran Hour pada 24 Ramadan 1446 Hijrah bersamaan dengan 25 Mac 2025. pada pukul 12 tengah hari hingga 1 petang yang bertempat di Intan Persada. Jom tengok. في خير بارك الله بينكما في خير. Best tak video tadi? Kawan-kawan pun jangan lupa baca Al-Quran tau. Sekian daripada kami, jangan lupa like, follow, share, subscribe and jangan lupa tekan butang notification supaya kawan-kawan dapat notification bila kita orang up video. Ding 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 ding. Percaya melayang-layang. Jangan lupa baca Quran ya sayang. Bye. Hai semua. Sekarang kami berada di lokasi pembuatan bubur lambu. Ya Allah, betapa meriahnya suasana di sini. Kalau kawan-kawan ada dekat sini, mesti iman kawan-kawan akan tergugat. Sebab baunya sangatlah enak. Sedap sangat kalau bau. Jom tengok. رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان tiba رمضان tiba رمضان tiba. Sekarang saya berada dengan ahli jawatan kuasa yang buat bubur lambuk ni. Puan, boleh saya tanya sedikit soalan? Apakah bahan-bahan yang Puan masukkan dalam bubur lambuk ni? Mula-mula kita ada bahan bawang, serai, daun pandan, halia, udang kering, lagi apa, ayam, isi ayam, ada carrot dengan kentang dan yang paling utama sekali mesti ada beras. Kalau tak ada beras tak jadi bubur lah. Baik, terima kasih Puan. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Dalam bersaur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, sekarang kami bersama pengetua Puan Marzah binti Haji Hashim. Jom dengar. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Iris. Saya bertanya tentang perasaan Puan berkaitan aktiviti yang dijalankan pada bulan Ramadan. Okey, terima kasih Iris atas soalan tersebut. Alhamdulillah ya, program Ihya Ramadan telah kita jalankan bermula dengan pelancaran Ihya Ramadan ya, dan saya amat bersyukur ya kerana Pendidikan Islam, Panitia Pendidikan Islam telah menganjurkan aktiviti ini. Alhamdulillah banyak aktiviti yang dianjurkan ya dalam sepanjang bulan ini ya, antaranya ialah tadarus Al-Quran, kuis, membuat kad raya ya. Kemudian pada minggu lepas kita pun dah mengadakan iftar, solat tarawih bersama-sama. Ya, selain itu pada hari ini ya kita juga mengadakan program bubur lambuk ya, dan hari Jumaat kita akan mengadakan program khatam Al-Quran bersama-sama seluruh murid Islam, keluarga Islam di SMK Sri Intan ini. Pada pandangan saya program yang dianjurkan sangat baik ya, dan saya amat bangga dengan penglibatan anak-anak saya di sini kerana mereka amat
memberi komitmen yang padu sepanjang aktiviti dilaksanakan. Ya, contohnya semasa tadarus Al-Quran dijalankan, semua murid berada di surau bersama-sama. Semalam pun kita telah mengadakan program Quran Hour, ya, dan semua murid berada di dewan bersama-sama untuk membaca surah Sad bersama-sama. Okay, begitu juga semasa aktiviti iftar. Saya lihat saya rasa amat gembira kerana hampir 200 orang murid yang hadir ketika masa program itu dilaksanakan, dan murid tidak pulang ke rumah selepas majlis berbuka puasa dan bersama-sama dengan solat tarawih. Jadi saya harap program ini diteruskan hingga sampai bila-bila, dan saya bangga dengan pencapaian anak-anak didik saya di sini. Terima kasih. Terima kasih Puan. Seterusnya, mari kita dengarkan ucapan daripada pengetua. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru dan anak-anak didik yang beragama Islam. Semoga Syawal ini dapat diraihkan dengan penuh kegembiraan. Namun demikian, semua haruslah menjaga diri, berhati-hati di jalan raya semasa meraihkan Syawal ini. Saya juga ingin memohon ampun dan maaf atas sebarang kekhilafan sepanjang tahun 2025. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kita dengarkan ucapan Hari Raya daripada Puan Hazal Zarina binti Muhammad Wazir, penolong kanan pentadbiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya penolong kanan pentadbiran Hazal Zarina binti Muhammad Wazir ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada yang bukan beragama Islam. Selamat bercuti dan kepada anak-anak SFK Seri Intan, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dan jangan lupa untuk mengulang kaji bagi menghadapi peperiksaan yang tak lama lagi. Enjoy dulu, dapat duit raya, selepas berhari raya kita belajar balik. Okey semua? Okay, bye. Sayang satu-satu tersemat di kalbu. Assalamualaikum semua. Pada kesempatan ini saya PKM ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga SMK Seri Intan, terutama kepada Puan Pengetua, kepada penolong kanan, guru-guru dan juga murid yang beragama Islam. Okay. Pada Lebaran kali ini saya harap semua akan bergembira menyambut bersama keluarga. Semoga semua bergembira menyambut hari Lebaran dan saya pohon maaf, ampun, maaf zahir dan batin. Terima kasih. Selalu bermain di mata nun menghijau gunung. Hello, as head of the co-curricular department in SMK Seri Intan, I would like to take this opportunity to wish everyone Selamat Hari Raya Aidilfitri. Stay safe and have a joyous celebration, everyone. Bye.